Soalan yang Abang Jubah nak baca ni, boleh Abang Jubah kategorikan sebagai rare. Soalan ni dia cakap, macam mana tak nak bagi orang claim insurans atas kereta kita? Kita langgar belakang dia, dah report semua. Kita minta settle luar. Tapi dia nak claim juga insurans kereta kita. Makcik. Tapi makcik dia bagus. Dia seorang yang bertanggungjawab. Okey, Abang Jubah terangkan satu persatu. Sebenarnya makcik boleh je selesai bukan dengan cara tutup insurans. Syarat dia, makcik gantilah secara cash repair ataupun tunai. Yang makcik pergi buat polis report kenapa? Tak pasal-pasal makcik kena saman dengan pihak polis sebanyak RM300. Saya terangkan SOP dia makcik. Kalau makcik tak nak settle dengan insurans. Bila berlakunya kejadian macam ni, apa yang makcik perlu tahu adalah report polis dalam tempoh 24 jam. Jadi, makcik ada masa dalam tempoh 24 jam untuk membayar pampasan ataupun ganti rugi kereta yang makcik telah langgar kepada owner kereta. Macam mana cara dia? Makcik terus ajak owner kereta yang makcik langgar tu ke bengkel dan makcik terus bayar je kos pembaikan untuk repair kereta dia. Cuma kenapa orang tak nak selesai di bengkel? Sebabnya yang melanggar selalunya menghilangkan diri, tiba-tiba dia boleh mati je. Senang cerita, ramai yang tak bertanggungjawab lah. Sebab tu kes ni selesai di balai polis. Macam biasa, korang kalau sana pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas. Kalau korang tak ada bengkel nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpakan next video. Assalamualaikum.